Tibalah giliran untuk Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli Yang Berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk menguatkuasakan kewajipan Kerajaan Malaysia di bawah peruntukan tertentu dalam perjanjian-perjanjian antara Kerajaan Malaysia dengan Kerajaan Republik Singapura. Majlis dalam jawatankuasa. Fasal-fasal 1 hingga 28. Fasal-fasal 1 hingga 28 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Jadual. Jadual jadi sebahagian rang undang-undang. Ya Pak Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu kepada majlis sekarang. Ahli-ahli Yang Berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Yang Pak Ketua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang Rapid Transit System Link Johor Bahru Singapura 2026 telah ditimbangkan dalam jawatankuasa dan telah disetujukan tanpa pindaan. Saya mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibaca kali ketiga dan diluluskan sekarang. Ada siapa yang menyokong? Ini betul, saya menyokong. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk menguatkuasakan kewajipan Kerajaan Malaysia di bawah peruntukan tertentu dalam perjanjian-perjanjian antara Kerajaan Malaysia dengan Kerajaan Republik Singapura mengenai Rapid Transit System Link Johor Bahru Singapura yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pelepasan kastam, immigration dan kuarantin dan fungsi keselamatan di kemudahan kastam, immigration dan kuarantin terletak bersama di dalam kawasan ditetapkan di Stesen Bukit Cagar Johor Bahru di Malaysia dan Stesen Woodlands North di Republik Singapura dan pengurusan insiden rentas sempadan dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berkaitan. Yang Berhormat Timbalan Menteri, ada satu pantun. Pergi ke pekan membeli rotan. Rotan dibawa ke dalam perahu. Banyak perkara telah dibincangkan. Semoga keputusan memberi restu. Ahli-ahli Yang Berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin 9 Mac 2026.